Selain Baim tadi, bagi aku Syazwan Andik dan Adam Nur Azlin antara player Seri Pahang yang perform dalam match final ni. Dua player ni faktor pergerakan Arif Aiman terbatas. Syazwan Andik memang marking Arif Aiman dengan baik . Jaranglah Arif berjaya melepasi Syazwan Andik. Kalau terlepas, Adam Nur Azlin akan datang cover. Cuma time Arif Aiman berjaya skor kedua JDT, gol kemenangan JDT tu, time tu sebenarnya Syazwan Andik berada dekat atas. Dia optimis naik atas sangat untuk membantu gerakan serangan Seri Pahang. Tapi sebenarnya gerakan serangan tu sia-sia sebab tak ada backup daripada player Seri Pahang. Tak sempat Syazwan Andik nak recover turun ke posisi right back dia. Arif Aiman dapat bola dan mudah melepasi T. Saravanan yang cover posisi tu. Syazwan Andik pun sebenarnya dah injet sikit time tu dan ready untuk ditukarkan. So mungkin dia tak larat untuk bantu dekat bahagian pertahanan Seri Pahang time tu. By statistik, JDT lebih baik dalam aspek menyerang daripada Seri Pahang. 18 shot